Bayangkan, Oktober 1907, seluruh ekonomi Amerika Syarikat sedang nazak. Wall Street lumpuh. Nak call bank pusat? Tak ada. Nak harapkan kerajaan? Pun tak ada talian hayat. Dalam keadaan macam ni, nasib seluruh sistem kewangan terletak pada bahu seorang lelaki berusia 70 tahun. Ni bukan cerita filem tau, ini kisah benar. Kisah macam mana kerakusan tamak hampir hancurkan Amerika dan macam mana seorang jurubank swasta terpaksa jadi wira. Jom, kita undur masa sekejap. Awal abad ke-20, Amerika ni macam bintang yang tengah naik daun. Ekonomi tengah pesat membangun. Tapi, sistem perbankan dia rapuh macam rumah kad. Sebabnya, tak ada Federal Reserve macam sekarang. Maksudnya, tak ada siapa yang kawal bekalan duit. Dan yang paling penting, tak ada abang besar atau pemberi pinjaman terakhir yang boleh tolong kalau ada bank yang nak tumbang. Kiranya, setiap bank kena pandai-pandai jaga diri sendiri. Cuba anda bayangkan, satu bandar tapi tak ada bomba. Kalau rumah terbakar, pandai-pandailah padam api sendiri. Macam itulah keadaan sistem perbankan Amerika masa tu. Segalanya bergantung pada satu benda je, kepercayaan. Dan kepercayaan ni sekali dah goyah, memang payah. Tanpa sebarang jaring keselamatan, sikit je percikan api dah cukup untuk bakar habis satu sistem. Dan percikan api tu dah nak tiba. Okey, untuk faham krisis ni, kita kena kenal dua pemain utama dalam arena kewangan masa tu. Pertama, kita ada Bank Negara. Bank ni macam budak baik, ikut peraturan. Reserve tunai kena simpan tinggi dalam 25%. Selamat. Lepas tu, kita ada pemain kedua, syarikat amanah atau trust companies. Yang ni pula jenis yang berani ambil risiko. Peraturan longgar boleh melabur sana sini, tapi reserve tunai dia sangatlah sikit, cuma dalam 5%. Anda nampak tak masalahnya kat mana? Mereka ni ibarat bom jangka yang sedang berdetik. Selalunya, krisis besar ni bermula dengan cita-cita segelintir orang kan? Dalam kisah kita ni, watak utamanya ialah F. Augustus Heinz, seorang taikun tembaga yang memang terkenal berani mati, dan Charles W. Moss, pemodal Wall Street yang kita boleh kata licik. Dua orang ni ada satu rancangan besar, rancangan yang mereka yakin akan buat mereka jadi Raja Wall Street. Jadi, apa rancangan hebat mereka ni? Ia dipanggil cornering the market. Senang cerita macam ni. Bayangkan anda cuba borong semua saham satu syarikat, dalam kes ni syarikat United Copper. Bila hampir semua saham dah ada dalam tangan anda dah jadi king. Anda boleh naikkan harga saham tu setinggi langit. Lepas tu, sesiapa yang short saham tu, maksudnya yang bertaruh harga akan jatuh, terpaksa datang beli balik daripada anda dengan harga yang melampau. Nampak macam genius kan? Tapi sangat-sangat berisiko. Mula-mula, rancangan tu nampak macam menjadi. Otto Heinze, abang si Augustus, mula borong saham United Copper. Harga pun melonjak naik. Dari $39 ke $60. Mereka pun dah senyum lebar. Rasa dah menang. Tapi, mereka terlepas pandang satu benda yang sangat besar. Rupanya, ada lagi saham di luar sana yang mereka tak tahu. Jadi, bila mereka cuba perah, short sellers, orang-orang ni berjaya cari saham dari sumber lain. Dan boom, skim tu terus hancur. Dalam satu hari je, harga saham jatuh menjunam dari $60 terus ke $10. Gagal teruk. Anda tahu, dekat Wall Street ni, ketakutan tu merebak lagi laju dari api. Kegagalan Heinz dan Moss ni bukan setakat rugi duit. Tak. Ia adalah percikan api yang kita cakap tadi. Percikan yang menyambar tongbahan letupan. Kepercayaan, asas kepada seluruh sistem, mula retak. Dan retakan tu merebak dengan sangat-sangat pantas. Domino pertama pun tumbang. Bank-bank dan syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan Heinz terus jadi sasaran. Bila orang ramai dapat tahu duit mereka ada kat tempat yang terlibat dengan skim gagal ni, apa lagi? Paniklah. Mereka takut duit simpanan seumur hidup lesap. Orang ramai mula beratur panjang depan bank bukan nak tanya khabar. Mereka nak satu benda je. Keluarkan duit mereka sekarang juga. Dan kemudian, panik tu sampai ke mangsa terbesarnya, Knickerbocker Trust. Ini bukan calon-calon syarikat tau. Ia syarikat amanah ketiga terbesar di New York. Tiba-tiba, tersebar berita yang presiden dia, Charles Bunny, ada kaitan dengan orang-orang yang buat skim tembaga tu. Terus kepercayaan orang ramai hancur. Lembaga pengarah cepat-cepat suruh Bunny letak jawatan. Tapi, nasi dah jadi bubur. Kerosakan dah pun berlaku.
Bayangkan ni, dalam masa tak sampai 3 jam, orang ramai yang panik ni dah keluarkan $8 juta tunai dari knika broker. $8 juta. Pada tahun 1907, jumlah tu memang gila-gila punya banyak. Ingat tak reserve tunai syarikat amanah tadi? Sikit je kan? Jadi, knika broker memang tak boleh tahan. Ia terpaksa tutup pintu. Gergasi kewangan tu tumbang dan gegarannya dirasai satu negara. Bila kena broker jatuh, bank-bank lain terus jadi takut. Mereka berhenti bagi pinjam duit sesama sendiri. Kredit atau pinjaman ni ibarat darah dalam badan Wall Street. Bila darah tu berhenti mengalir, apa jadi? Sistem lumpuh. Kadar faedah untuk pinjaman semalaman yang broker perlukan untuk terus berniaga melambung gila dari 9.5% kepada lebih 100%. Enjin ekonomi Amerika iaitu Bursa Saham New York hampir-hampir terpadam. Di saat negara betul-betul di hujung tanduk, muncullah seorang penyelamat. Dia bukan presiden, bukan jeneral tentera. Dia seorang jurubank swasta paling berkuasa di dunia, John Pierpont Morgan, dikenali sebagai JP Morgan. Pada umur 70 tahun, dia terpaksa pikul nasib seluruh ekonomi Amerika di atas bahunya. Tanpa buang masa, Morgan terus balik ke New York dan ambil alih kawalan. Dia kerja tanpa henti, periksa satu-satu buku akaun syarikat-syarikat ni, nak asingkan mana yang masih boleh diselamatkan, mana yang dah nazak. Bila dia tengok Trust Company of America, satu lagi syarikat gergasi, masih lagi kukuh walaupun tengah diserang, dia buat keputusan. Dia kata, di sinilah tempatnya untuk kita hentikan masalah ni. Di sinilah benteng pertahanan akan dibina. Morgan ni bukan calang-calang orang. Dia guna segala pengaruh dia. Mula-mula, dia pujuk Setiausaha Perbendaharaan AS untuk masukkan dana kerajaan ke dalam bank-bank yang tenat. Lepas tu, dia call terus John D. Rockefeller, orang paling kaya di Amerika. Rockefeller janji akan sokong dengan separuh hartanya. Dan yang paling epik, dia kumpulkan semua presiden bank dalam satu bilik dan paksa mereka kumpul berjuta-juta dolar dalam masa 10 minit je. Semata-mata nak pastikan bursa saham tak tutup. Okey, api macam dah nak padam. Tapi belum lagi. Krisis belum tamat. Ada satu lagi masalah besar. Sebuah firma broker yang penting, Moore & Shlee, dah nak bankrupt. Kalau firma ni jatuh, semua usaha Morgan akan jadi sia-sia. Panik akan mula balik. Cabaran terakhir dan yang paling getir menanti. Jadi inilah dilemanya. Macam mana nak paksa sekumpulan orang yang saling bersaing, yang tak percaya antara satu sama lain, untuk bekerjasama selamatkan sistem. Nak suruh mereka guna duit sendiri untuk selamatkan musuh perniagaan mereka. Susah kan? Morgan tahu kalau setakat minta elok-elok, memang tak akan jalan. Dia kena paksa. Jadi, apa yang Morgan buat? Dia buat satu tindakan yang drastik, yang akan jadi legenda. Dia panggil semua ketua syarikat amanah yang paling berkuasa ni datang ke perpustakaan peribadi dia yang besar tu. Waktu malam, bila semua dah ada kat dalam, dia buat satu benda. Dia kunci pintu besi tu. Mesej dia jelas, tak ada siapa boleh keluar selagi tak ada penyelesaian. Suasana malam tu sangat tegang, berjam-jam berbincang, tapi semua orang degil, tak nak mengalah. Tepat tengah malam, Morgan bagi kata dua. Dia kata, sama ada kamu semua kumpul $25 juta untuk selamatkan diri sendiri atau saya biarkan kamu semua lingkup. Perdebatan berterusan sampai nak dekat pagi. Akhirnya, pada pukul 4.45 pagi, beberapa jam sebelum pasaran buka, mereka akhirnya setuju. Keazaman Morgan berjaya. Perjanjian ditandatangani. Krisis berjaya dielakkan di saat-saat akhir. JP Morgan, seorang lelaki, berjaya selamatkan ekonomi Amerika. Hebat kan? Tapi kejayaan ini sebenarnya mendedahkan satu kelemahan yang besar dan menakutkan. Sebuah negara moden tak boleh harapkan nasibnya pada seorang individu je. Tak kiralah sehebat mana pun orang tu. Sesuatu perlu diubah. Sistem itu sendiri kena berubah. Walaupun Wall Street terselamat, rakyat biasa yang jadi mangsa. Kepanikan ini mencetuskan kemelesetan ekonomi yang teruk. Pengeluaran kilang jatuh menjunam. Kadar pengangguran naik mendadak dari bawah 3% ke 8%. Ribuan bisnes terpaksa gulung tikar. Inilah harga yang perlu dibayar bila tak ada sistem yang stabil dan seluruh negara merasai bebannya. Jadi, apa pengajaran terbesar dari semua ni? Jelas, sistem lama yang bergantung harap pada individu dan kepercayaan semata-mata dah gagal. Amerika perlukan sesuatu yang baru. Sebuah institusi pusat yang boleh jadi bomba masa krisis, yang boleh kawal bekalan wang dan yang paling penting, yang boleh jadi penjamin kestabilan untuk semua.
Dan krisis inilah yang menjadi titik tolaknya. Kongres pun mulakan siasatan dan akhirnya membawa kepada cadangan untuk tubuhkan sebuah bank pusat. Pada tahun 1913, Akta Rizaf Persekutuan diluluskan. Lahirlah Federal Reserve atau The Fed yang kita kenal hari ini. Ia lahir dari abu kepanikan 1907. Dan yang ironinya, JP Morgan sendiri pernah cakap asas kepada kredit bukanlah duit, tapi perwatakan. Maksudnya sejauh mana kita boleh percaya pada seseorang. Tapi kepanikan 1907 ni membuktikan sesuatu. Walaupun perwatakan individu tu penting, ia tak cukup. Kita juga perlukan sebuah sistem yang kuat, sistem yang takkan runtuh hanya sebab kepercayaan orang ramai goyah. Ini membawa kita kepada satu persoalan akhir untuk kita fikirkan bersama. Betul, hari ini kita ada The Fed, kita ada macam-macam lagi lapisan keselamatan. Tapi kisah tahun 1907 ni adalah peringatan penting. Peringatan bahawa di sebalik semua sistem kewangan yang canggih ni, ada dua emosi manusia yang tak pernah berubah. Ketamakan dan ketakutan. Sistem kita mungkin lebih kukuh sekarang, tapi adakah kita benar-benar kebal dari krisis keyakinan seperti ini berlaku lagi?